Ini daun kemangi. Ada yang tanya apa tu daun kemangi, ya. Daun kemangi ni biasa kalau you makan nasi ayam penyet, biasanya ada. Tapi tak semua tahulah daun kemangi ni. Ni macam dia kepada. Dia macam daun selasih ataupun Thai basil. Ni Thai basil. Ya. Ini orang buat ulam. Kalau daun selasih kita jarang buat ulam, dia keras. Batangnya pun purple. Yang ini batang dia hijau. Baru dia sedap ya puan. Assalamualaikum hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi masak kemangi berlada. Bersama dengan puan dan anak cucu. Ni kasih saya. Ramai juga yang dah bercucu ni. Kan? First kali kita nak tumis dulu. Saya akan tumis daun. Kemangi kita tak boleh tumis sebab dia lembik. Dia last nanti baru kita masukkan dia. Kalau tidak, bila kita tumis kemangi dia jadi nanti tak nampak daunnya. So kita nak tumis yang kasar-kasar, yang keras. Kita nak tumis serai. Baik ya. Tumis serai. Lengkuas ni ketuk atau hiris. Daun salam dan daun limau. Okay, kita biar dia wangi. Sambil tu kita nak chop ya. Kita nak chop ni cili padi hijau, cili padi merah, bawang putih, bawang besar halia, cili merah. Kita letak sikit air supaya dia laju sikit. Ya. Okey. Okey, kita masukkan ni dulu ya, yang kita dah chop ni tadi, semua sekali. Dan kita tumis sampai garing. Okey, saya masuk kunyit serbuk ya. Kalau puan nanti pakai kunyit hidup je lah. Okey, yang ini puan, kita kena tumis sampai garing. Sebabnya dia lada yang mentah. Lada merah mentah, cili padi mentah. Kalau cili kering, puan dah rendam dalam air panas. Atau ada setengah tu dia rebus dengan air sampai lada tu lembik. Ada juga just rendam saja dengan air panas. Maksudnya lada tu dah separuh masak atau masak. Jadi puan tak perlu risau. Yang ini kita kena risau. Sebab apa yang kita makan adalah mantah kalau kita tak tumis garing. So you kena pastikan you tumis garing. Kena tunggu sekejap ya. Okey, Kak Zaidah nak masuk buah tomato dulu. Kita nak dapat masam sedikit dari tomato fresh. Ni saya potong kasar-kasar. Masuk tomato, kita balik-balik sampai tomato dia lecuh sedikit. Jadi Kak Zaidah nak masukkan sedikit air asam. Asam jawa sikit je. Okey, Kak Zaidah masuk garam dulu. Ini 2 ekor ya. Saya cuma kalau saya masak, saya kena rasa dulu. Garam kena letak dululah. Sebab kalau tidak kan tawar pula kan. Kena rasa garam dulu, dan sekiranya puan rasa kurang gula, kurang manis, rasa nak sikit manis, puan letaklah gula. Ya, asam kita dah tahu air asam tadi. Okey, sekarang ni kita nak masuk ayam dia. Ini saya masak 2 ekor ayam ya. Okey, kita balik-balik dia sambal ni. Saya letak sikit air. Okay. Sedap sedap ni lauk ni. Simple aja. Okey, lauk kita dah nak siap. Kak Zaidah rasa dulu sebelum saya letak daun kemangi. Okey, dah mendidih, dah cantik, rasa pun dah sedap. Kita nak masuk daun kemangi. Daun kemangi ni nambah bau. Nanti bila puan makan, puan gigit daun kemangi tu, you akan ada rasa daun kemangi. Sedap lauk ni. Lama dah tak masak lauk macam ni ya. Daun kemangi, kalau you rasa nak letak lebih pun tak apa. Dia sangat wangi tau bila kita makan nanti. Okay, kita balik-balik, dah siap lauk kita. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu masak kemangi berlada buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.